Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu sekali lagi di channel saya ya. Hari ini kita akan cerita sikitlah tentang Sriti. Sriti ni adalah ringkasan daripada Sekolah Rendah Integrasi Teras Islam ya. Di mana sekolah-sekolah rendah ni dia menerapkan pembelajaran agama di samping ada akademik sekali lah. Terdapat banyak Sriti ya di seluruh negara. Terutama di daerah-daerah berkenaan. Memang ada satu, kurangnya ada 2 atau 3 Sriti di situ lah ya. Jadi Sriti ni untuk institusi pendidikan Islam peringkat rendah ya. Tapi dia ada juga dia punya akademik dia, kafah iaitu kurikulum agama fardu ain dan kafah iaitu fardu kifayah. Ianya untuk melahirkan generasi Islam yang soleh, cerdas dan faham Islam secara menyeluruh melalui pendidikan bersepadu. Di video kali ini saya membawa anda semua ke sebuah Sriti bertempat di Jempol Negeri Sembilan iaitu Sriti Al-Mustafa. Saksikan. Seksual, LGBT, roket dan anak dewasa. Marhaban syahrul anwar, marhaban ya syafi' birrahmati wal anwar. Alam gelap dengan kezaliman menindas hamba dan perempuan, sembah berhala jadi ikutan masyarakat dalam kezalim. Lebih harum dari kasturi di antara sifat Nabi. Seperti hal itu sebenarnya. Yang hisap 10 batang 10 kali tadi berapa tu? 4,000 batang rokok dihisap depan-depan. Jadi bahaya dia, tolong ya. Ini sangat bahaya. Jadi kita tahu benda ni bahaya, kita nak buat lah. Awak tahu, awak tak boleh belajar ni. Susah awak nak belajar. Ya. Dan ingat ya, kontinu mengalir bila awak tertibu asap rokok. Seterusnya, ni dia, rokok membunuh. Berhenti sekarang rokok merugikan. Apa ruginya? Duit lah ya. Orang bayar tau, berhenti. Kadmium. Yang ketiga, kita ada terpentin atau terpentan yang orang tanggalkan cat tu. Ini bahan yang sangat bertoksik tinggi, ada dalam asap rokok. Lagi apa lagi? Kita ada benzin, minyak tanah, ada dalam asap rokok, boleh menyebabkan kanser ya. Lagi apa dia? Formaldehyde, bahan pengawet mayat manusia dan bangkai binatang. Dekat hospital, bila doktor nak suntik orang, nak tugaskan mayat, doktor suntik ni. Dekat zoo, nak tugaskan binatang, dia suntik ni, formaldehyde. Jadi, siapa yang hisap rokok, awak hisap bahan pengawet mayat sebenarnya. Ya, jadi itu. Kita ada metrofil, bahan kimia untuk membuang kutu hama binatang. Ada orang bela anjing, bela kucing, dia nak mandi kan, dia pakai ni, nak buang kutu kan. Ini juga ada dalam rokok ya, asap rokok. Seterusnya banyak ya, kita ada arsenik. Ini dia. Ini paling bahaya tau asap dia. Awak tengok ya, ayah awak kulit putih. Ayah kulit putih tau, tapi ayah buat merokok. Bila awak tengok dia kan, ayah punya bibir dengan mulut dah hitam kan. Awak cakap dengan ayah, ayah kulit putih tapi mulut ayah dah jadi hitam. Berhenti ayah. Sebab racun arsenik dah sampai tahap tinggi sangat. Hitam mulut dia. Ya. Dan satu lagi yang last saya nak tunjuk, lead. Racun lead ni timah hitam. Ini ada dalam pensel. Ni nama siapa ni? Mariam, comel sangat Mariam ya. Mariam, cik tanya ya, Mariam ya. Mariam tak tahu pun. Tahu tak gangguan seksual apa dia? Pernah dengar tak? Tak pernah jadi berani. Ni dia, jawab balik. Gambar ni kan, depan mata kepala saya sendiri, saya tengok ni. Pukul 5 petang hari Ahad di Port Dickson, berapa tahun yang lepas, bergelimpangan budak Melayu, mabuk dadah, mabuk. Ni dia, betul-betul sini ke situ dia saya tengok. Dahsyat tu ya, dahsyat, sangat dahsyat ya. Dan orang ni kita tahulah bahaya. Judi, kita tengok orang Melayu judi macam mana hari ni. Macam mana dia judi. Ni dia. Dia gosoknya batang getah tu pagi sampai petang dengan harapan keluar nombor. Keluar ular baru dia tahu. Dia gosok tau batang getah tu dengan harapan, ini kurafat betul ni. Dengan harapan bila dia gosok nanti dia mentera-mentera keluar nombor kau. Dekat video kes Rogol tadi kenapa?
Sebab awak tengok ni filem-filem lucah ni, video tengok sekarang ni. Awak ujung jari je tau sekarang ni. Jangan tengok dengan kawan-kawan dia. Awak tengok dengan kawan, lebih baik awak tengok macam ni. Program macam ni awak tengok, kita terang lah. Ni tak boleh, ni tak boleh. Kalau awak tengok dengan kawan, awak kena tangkap nanti tau. Ya, tengok benda-benda tak elok, kena tangkap nanti. Jadilah doktor, jadilah engineer, jadilah accountant yang ada hafal Quran. Boleh tak? Awak bayangkan doktor hafal Quran sama ni besok. Awak ni semua ni besok. Ya? Jadi itulah. Okey, kita tengok dadah ni musuh nombor satu kan? Kita tahu kan? Dadah ni musuh nombor satu negara. Betul kita cakap ni dadah ni. Dadah ni asalnya untuk perubatan. Kalau makcik-makcik, kakak-kakak nak bersalin kan, doktor suntik, dia sakit sangat, doktor suntik morfin. Morfin tu dadah kan? Doktor yang suntik, okey, tak ada apa. Doktor yang suntik. Yang tak eloknya morfin ni, doktor yang bawa jematan tu suntik. Itu salah tu. Tahu tak doktor bawa jematan, tahu tak? Budak-budak dadah pula yang suntik. Dia ingat dia doktor kan ya? Dia pergi bawa jematan, dia suntik morfin. Itu salah ya. Okey, dadah adalah sertaan yang sebenarnya. Dadah ada dua dek, ingat je. Tradisional, dadah yang tumbuh-tumbuhan tu, dan sintetik, dadah yang manusia buat. Dua je, tradisional dengan sintetik. Okey, kita tengok ya. Saya cepatkan. Candu, ni dadah tradisional. Candu tau. Ini ganja. Ni ganja yang orang-orang hisap tu lah. Jangan terpedaya dengan benda-benda. Daun ketum, ada tak kat sini daun ketum? Ada ya? Okey, saya cerita sikit. Saya ceramah dekat sekolah. Dia orang kerja hari Ahad, hari Jumaat yang cuti. Jadi hari Jumaat tu cikgu cakap dengan saya, kaunselor, "Cikgu, besok Jumaat cuti, you balik KL ke? Balik Semban ke?" "Tak, saya balik hari Senin, saya ada program." "Okey, besok tunggu kat hotel, saya datang. Dia nak bawa saya pergi minum," dia kata. Besok tu cikgu tu pun datang. Hari Jumaat tau. Dia datang, dia bawa saya kat kampung. Kampung tu ada warung. Sebelah warung tu ada rumah Melayu kita, tapi tinggi pagar dia, tinggi. "Cik Don, saya nak Cik Don tengok kat rumah tu apa jadi nanti sekejap lagi lah," dia kata. Lepas tu kita tak minum, agak-agak setengah jam, keluar seorang budak. Tak ada pakaian apa, budak lelaki. Tak ada pakaian apa, dalam 18 tahun, 19 tahun umur dia. Menjerit-jerit, menyanyi-nyanyi semua dia. Cikgu cakap apa tau? "Cik Don, percaya tak? Itu ketua pengawas sekolah saya dulu." Allahu Akbar. "Kenapa jadi macam ni cikgu?" "Ketum. Air ketum tu dia modified sendiri." Itulah sebabnya budak Melayu kita kreatif yang negatif. Dia kreatif tapi negatif. Apa dia buat? Dia create-nya, dia buat creation dia sendiri. Dia ambilnya air ketum tu, dia campur. Air ketum ni kan nenek moyang kita guna untuk kuatkan badan, untuk tebang-tebas semak samun, jadikan kampung dulu. Ni tak. Dia ambilnya air ketum tu, dia modified-nya, dia campur dengan ubat batuk. Dituangnya. Kemudian dia campurnya dengan Coke. Air Coke dengan Pepsi tu yang bubuh tu dicampur tu. Dan yang akhir sekali dia ambil, tahu ubat nyamuk tak? Ubat nyamuk kat kampung yang warna hijau yang gelung tu. Dia ambil ubat nyamuk tu, dia bubuknya hancur-hancur kan, dia campur dalam tu. 3 perkara ni dicampur. Dia panggil apa? Dia panggil Chakroy. Tonik dia, tonik. Akhirnya jadi macam tu lah. Tengok ya, Chakroy ni ya. Tengok. Ya Allah ni buatlah kerja yang berfaedah sebenarnya. Chakroy, kreatif yang negatif. Awak tengok ni, tonik yang hasilkan minuman karbonat kan, ubat batuk dengan ubat nyamuk boleh campurnya. Jadi hasilnya apa tadi ni dia? Gangguan mental. Tadi gangguan mental lah tu. Keluar menyanyi-nyanyi semua. Ya Allah, tolonglah. Ni yang saya nak beritahu anda semua lah. لكم عدو صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aliadur Nafis, murid di Siti Hafiz Al-Mustafa. Hari Jumaat, insyaAllah hari yang penuh berkah. Bolehkah saya nak ajak abang-abang, kakak-kakak semua yang baik hati, jom kita sama-sama buat lipat pada hari yang mulia ini. Sebenarnya sekolah kami sedang berusaha nak beli tanah untuk membuat bangunan sekolah baru.
Dah bangunan sekolah sekarang hanya ada 6 kelas sahaja. Ini kelas tahun 5 dan ini pula kelas tahun 3. Ramai kawan-kawan saya nak datang sekolah sini, tapi kami tak cukup kelas. Inilah tanah yang kami nak beli nanti untuk pembangunan sekolah baru kami. Kalau ada sekolah baru nanti, insyaAllah kami kelas yang selesa, tandas yang bersih, mamal sains, mamal komputer, tempat main dan banyak lagi. Tanah ini berharga 300,000. Kami mohon bantuan semua untuk sama-sama infak. Imbas QR ini ataupun ingin mengimpak secara bulanan sangat kami alu-alukan oleh imbas QR ini. Sedikit daripada kami semua, insya-Allah jadi pahala yang besar di sisi Allah. Sabda Nabi Muhammad SAW, sedekah itu tidak mengurangkan harta. Jom kita rebut pahala Jumaat pada hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita berada di perkarangan Sriti Tafiz Al-Mustafa, Jempol Negeri Sembilan. Di belakang saya ini sedang berlangsung kerja-kerja pembangunan surau dan juga Dewan Serbaguna yang akan dimuatkan lebih kurang hampir 200 orang anak-anak kita pada tahun hadapan. Digunakan untuk program-program dan juga aktiviti-aktiviti ibadah, contohnya solat hajat, solat fardu dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ini, saya mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menyumbang keperluan asas untuk dewan kita dan juga surau kita. Contohnya kapet, aircon dan lain-lain. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah sekalian berhajat untuk berinfak untuk Sriti Tafiz Al-Mustafa, dapatkan nombor admin dan juga salurkan sumbangan tuan-tuan dan puan-puan ke Sriti Tafiz Al-Mustafa. Mudah-mudahan dengan pahala infak tersebut berpanjangan sehinggalah hari kiamat, insya-Allah. Itu saja tuan-tuan dan puan-puan, sebarkan video ini, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat bersama, insya-Allah. Sekian, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada semua para guru yang telah membimbing ya, dan pada para pelajar belajar bersungguh-sungguh di samping menyelitkan agama di hati masing-masing. InsyaAllah anda selamat semuanya nanti ya. Selamat dunia akhirat. Okey, sekian dulu video saya buat kali ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.